Nasihat saya lah, cari pengamal terapi Melayu yang betul-betul, jangan kena tipu. Itu satu lah. So satu lagi ni saya terlintas dalam fikiran nak Ya. tanya, sebenarnya boleh nak tanya lama dah. Ha. Okay, kita ada perasan biasalah kadang-kadang ada setengah tekau urut ni Ha. saya cuma nak tahu kondisi tu je. Ha. Ada setengah tekau urut kan, ada setengah orang tekau urut tu dia bila dia picit je pada orang, dia yang sedawa. Kenapa? Saya nak tahu itu adalah pemindahan angin daripada badan orang tu kepada tukang urut ke atau macam mana tu? Sedawa sikit. Saya nak tahu kondisi tu. Okey, jadi ni soalan ni best lah saya. Sebab ini ramai yang orang tak tahu sebenarnya. Sebenarnya yang angin ni sebenarnya badan tukang urut sendiri ada angin. Dia mana ada, dia pemindahan angin tu tak ada sebenarnya. Bau badan tapi kecuali sakit orang. Tu bau badan lah. Macam kita tengok macam kes-kes tu, macam kita demam. Kalau bersentuhan demam tak? Itu bau badan lah. Kalau kita sakit pinggang, berkemungkinan kita akan sakit balik. Sebab bau-bau negatif ni. Dia sebab tu kita dalam Cina punya urutan ada 4. Dia panggil unsur angin, air, api, tanah. Orang Melayu kita pun ada. Tapi bila dah moden ni dia 5 unsur. 5 unsur ni besi lah termasuk. Tapi kalau 5 ni tak balance tu yang rosak badan. Okay. Soalan terakhir saya, bukan soalan lah, maksudnya yang terakhir ni adalah apa nasihat lah, nasihat kepada Karim, kepada audien, kepada orang audien juga yang kadang-kadang dia pun tak tahu apa masalah badan dia kan. Dia pun tak tahu dia sebenarnya sedang menghadapi masalah tu. So apa nasihat? Nasihat saya lah, cari pengamal terapi Melayu yang betul-betul, jangan kena tipu. Itu satu lah. Saya kesian saya bila tengok ramai sangat pesakit yang kena tipu. Memang ramai. Bukan kena tipu, kadang-kadang tak sihat, dah sampai berkali-kali terapi, dah macam-macam orang urut. Bukan saya kata tak, urut ni tak bagus. Urut ni bagus. Cuma bila kadang kita mengambil duit orang ataupun memang kita bagi knowledge kita, ilmu kita lah. Tapi dalam masa sama, kita ni sebagai seorang perawat, kita ada insan, kita ada kemanusiaan. Dia nasihat dia tak ada. Dia tak ada nasihat. Dia macam ni, dia benda ni banyak pada kesian lah. Saya kalau orang jumpa saya kat luar, insyaAllah kalau ada sakit, insyaAllah saya bantu. Kalau terjumpa saya tepi jalan ke kat kedai makan, insyaAllah saya bantu. Itu bukan, itu daripada segi masa saya lah. Itu masa saya lapang lah. Kita bantu apa yang kita boleh.